Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmad Firdaus bin Zarudin, bernombor metrik D2024111338 daripada kumpulan A bersama pensyarah saya Encik Muhammad Rain bin Syahari. Saya telah menghasilkan komik dengan menggunakan 3 aplikasi iaitu ChatGPT, Adobe Illustrator dan Canva. ChatGPT saya menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan watak-watak dalam komik saya. Seterusnya, aplikasi Adobe Illustrator pula digunakan untuk mengedit gambar dan menghasilkan latar belakang bagi komik saya. Seterusnya, aplikasi Canva pula digunakan untuk mengedit dialog dan teks bagi komik saya. Aspek tata bahasa yang saya telah gunakan dalam komik saya ialah aspek tata bahasa kata tugas iaitu kata perintah. Jika anda dapat lihat di sini, saya telah menggunakan kata perintah seperti tolong, jangan, mari dan sebagainya. Antara kelebihan penggunaan komik dalam pembelajaran adalah dapat menarik minat pelajar dan mempelbagaikan kaedah pembelajaran. Dan sebaliknya pula, kelemahan penggunaan komik dalam pembelajaran pula ialah sumber yang terhad dan masalah isu kewangan. Saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang jalan cerita bagi komik saya. Komik saya berkisahkan tentang seorang budak lelaki yang berumur 15 tahun yang bernama Haris yang ingin pulang ke kampungnya bersama keluarga. Semasa dalam perjalanan, Haris berasa bosan kerana perjalanan untuk balik ke kampung sangatlah jauh. Jadi, ayahnya bercadang untuk pergi singgah sebentar di R&R untuk berehat. Selepas itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di kampung mereka dengan disambut oleh atuk dan neneknya. Haris sangat gembira apabila dapat berjumpa dengan nenek dan atuknya. Pada waktu malam, atuknya bercadang untuk membawa Haris melawat dusun buah dan bermandi-manda di sungai. Dan pada keesokan harinya, mereka pun pergilah ke dusun buah atuknya. Haris sangat teruja kerana buah yang ada pada pokok di dusun atuknya sangatlah lebat. Seterusnya, Haris dan atuknya bersama ayah pergi ke salah satu sungai yang berdekatan dengan dusun atuknya, dan Haris sangat teruja melihat kejernihan air yang ada pada sungai dan dia ingin bermain air di sungai tersebut. Setelah pulang daripada melawat dusun buah dan bermandi-manda di sungai, tiba-tiba sebuah kereta putih sampai di rumah atuknya dan rupa-rupanya yang menaiki kereta putih itu adalah sepupu Haris yang bernama Howard dari England yang turut pulang ke kampung. Mereka berdua pun bermain bersama-sama dan bersia-sia di sekeliling kampung dengan menaiki basikal. Pada waktu malam, mereka sekeluarga makan bersama-sama dan menjamu selera pelbagai jenis hidangan. Akhir dari kisah komik saya, mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Berdasarkan komik yang saya telah hasilkan ini, kita dapat mengenali dan mengetahui pengalaman seorang budak yang berusia 15 tahun yang sangat teruja untuk pulang ke kampungnya kerana dapat melakukan pelbagai aktiviti yang menarik dan dapat berjumpa dengan atuk dan neneknya. Seterusnya, kita juga dapat mempelajari kata perintah dan penggunaan kata perintah dalam penggunaan seharian. Contohnya kita dapat lihat di sini, penggunaan kata perintah permintaan iaitu kata perintah tolong.
ayah menggunakan kata perintah tolong untuk meminta bantuan daripada Haris untuk mengangkat barangnya. Kita juga dapat lihat penggunaan kata perintah larangan yang digunakan oleh ibu untuk melarang Haris untuk lupa membawa tualanya. Pada muka surat 2 juga kita dapat lihat penggunaan kata perintah ajakan yang digunakan oleh ayah untuk mengajak keluarganya berhenti sekejap di arena gambang. Sekian, itu saja daripada saya. Sabar dulu, tunggu dulu, dengar sini, ku lirikkan lagu.